Ini bab hendaklah seseorang itu mencari tempat yang sesuai untuk buang air kecil. Bila Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, Abdullah pun tulis surat kepada Abu Musa, tanya dia tentang beberapa perkara. Abu Musa pun tulis surat kepada dia, iaitu pada suatu hari saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun nak buang air kecil. Dia pun pergi ke tempat yang lembut, tidak kerah, yang menyebabkan air kencing itu jadi mengecil di bahagian bawah dinding satu bangunan. Dia pun kencing di situ. Kemudian dia bersabda, bila seseorang dari kamu mahu kencing, mahu buang air kecil, maka hendaklah dia mencari tempat yang sesuai untuk buang air kecil. Dia hendaklah cari tempat yang sesuai. Adakah mudah-mudah kita boleh buang air kecil? Sebagaimana nak buang air besar, kita kena ada adab dia. Buang air kecil pun kena ada adab juga. Tetapi tidaklah ditekankan sangat supaya kita ni cari tempat sunyi, pergi jauh sangat. Tidaklah sampai begitu buang air kecil. Tapi kena cari tempat yang sesuai. Sesuai ni lagu mana? Sesuai ni tempat yang tidak ngecik, kita kata. Hendaklah dia cari tempat yang sesuai untuk buang air kecilnya. Tempat yang sesuai ni lagu mana? Kalau zaman dulu, tanah gitulah, pasir kau, air tu masuk tidak jadi ngecik. Tapi kalau tempat yang tinggi ke depan gini, kita kencing boleh jadi dia ngecik. Kena cari tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai tu ikutlah hak sesuai. Tidak semesti pada pasir. Dia kata cari damithan, asal maknanya lembut. Tidak mesti lembut, asalkan sesuai. Sesuai tu apa dia? Tidak menyebabkan air kencing tu patah balik kepada kita, ngecik, yang menyebabkan jadi seluar kita ataupun kain kita ataupun tubuh kita tercemar. Sedangkan Nabi SAW beringat benar dia. Apabila air kecil kena dah seluar kita, pak kita ambil air semaya pun semaya tak jadi juga. Nak ayatnya taharah, kitabut taharah ni bukan taharah ambil air semaya tu saja. Sebelum taharah ambil air semaya tu kena jaga dah situ. Jangan pergi ngecik. Sebab kalau ngecik tak ada makna ambil air semaya pun semaya. Ini bab kitabut taharah ni. Bukan taharah di sini ayat cara air semaya saja. Hak sebelum tu pun hak kita kena jaga tu pun kita kena jaga. Cuma hadis ni nya setara mana? Dhaif. Sebab apa? Ia jadi dhaif. Dia kata syaikhun, seorang syekh. Syekh ni seorang yang majhul, tidak diketahui siapa namanya. Lepas tu tak boleh pakai kau. Pak Abu Daud kat mari ni. Dalam bab hukum ni dia tak boleh sekurang-kurangnya. Dia kena hasan sekurang-kurangnya baru boleh buat hukum. Baru boleh dijadikan sebagai panduan hukum, landasan hukum. Kalau dhaif tak boleh. Mana dhaif? Abu Daud nak ayat sanad ni. Banyak lagi hak lain. Banyak lagi hak lain. Yang mana sekurang-kurangnya hasan dah boleh kita guna. Tetapi asalkan tempat yang sesuai. Sebab tu anak terjemah tadi, tempat yang sesuai. Tak mesti lembut. Licin kau seperti sekarang ni dia buat sing tu memang licin. Dia tak ngecik. Sesuai lah tu. Tak mesti lembut. Kalau kita cari hak lembut semua, itu orang panggil terikat dengan lafaz hadis, tapi tidak terikat dengan ruh sunnah. Ruh sunnah tu nak apa? Dia nak ke dia sebenarnya. Yang suruh cari tempat yang lembut, tempat yang sesuai. Tak sering ngecik. Ada tempat yang sesuai, bolehlah. Tak mesti yang lembut. Misalnya dia tu tempat tu curam gitu kan, curam gitu. Apabila kita kecil, kalau dia ngecik kat depan, bukan dia patah balik kepada kita. Hak sesuai lah. Hak sesuai ni tidak mesti lembut. Boleh jadi dia curam, boleh jadi dia licin, boleh macam-macam. Hadis ini dhaif. Hak ni lah sanad ni. Tetapi kandungan hadis ni boleh dipakai. Banyak lagi tempat lain.